Oh, dah boleh tak tepi lah tapis ni. Dan kita dah boleh tutup. So last nanti after few minutes later baru kita akan buka lagi and kita akan masukkan daun kesum ke dalam. Ulas sekali lah. Ya. So stay tune untuk melihat dan menyaksikan sendiri hasil kelak. Okay kawan, after few minutes. Wow, itu dia. Masya Allah, nampak tu meledak. Okay, so kita perlahan-lahan kita tengok ikan tu. Okay, cantik. Cantik. Okay, so saya akan tutup lagi, saya akan tutup kembali dan biarkan sampai sebab apa yang pada pandangan saya lah ya. Saya tengok ikannya macam belum masak lagi, belum masak betul. Ya, saya rasa belum. So kita tutup sekejap lagi. Okay, kasih sampai ikannya betul-betul masak. Dan barulah akhir sekali saya akan masukkan daun kesum. Okay, so after few minutes later, jom cuba kita tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Mendidih. Mendidih menggeledak guys. Okay, saya tengok ikannya. Kali ni saya nampak ikan dia dah macam nampak dah masak Ya, saya nampak macam dah masak ikannya. Coba kita boleh biarkan seketika lagi. Okay, so saya akan masukkan daun kesum ke dalam. Bismillah. Okay, dan kita tutup lagi. Biarkan sejenak lagi. Okay, dan lepas tu kita dah boleh switch off periuk nasi. Ya. Yeah. Okay, so jom juga kawan kita tengok. Tengok hasilnya. Bau ya, semerbak. Bau keasaman dia. Bau asam pedas. Bau pedas. Ya. So, sekali lagi kita cuba periksa. Sedap okey dah ni. Kan? Lagi. Okay, so last kita tengok tengok. Saya dah elok dah. Saya tengok ikan dia dah masak. Ya. Yeah. Okay, so kita dah boleh tutup dan switch off. Okay, so begini hasilnya guys. Asam pedas bersimas. Pertama kali saya cuba masak, so alhamdulillah. Okay, so kepada anda semua, selamat mencuba.